Orang laki-laki ego, tahu dah silap tapi tak nak mengaku. Begitu juga soalan satu lagi, nak patuh macam mana Ustaz pada suami? Kita pun nak syurga, tapi suamilah menyebabkan kami tak taat kepada suami, sebab suami tak ada ilmu tapi nak tunjuk hero. Ada juga orang perempuan protes lagu tu. Memanglah orang laki-laki ni dia jenis skuter ego. Faham tak? Kalau salah tak mau ngaku salah, betul tak? Pasal apa? Fitrah laki-laki. Perempuan dia suka dipuji. Kalau kita puji yang tak sepatut pun dia suka juga. Faham tak? Jenis gitu. Orang laki-laki gitulah. Jadi buang sikap ego. Dan buang kuasa veto yang ada pada kita. Kita tak faham benda-benda nak lebih-lebih. Isteri kita boleh tengok dah kita baca Fatihah pun macam Mak Saleh baru masuk Islam. Faham? Tapi kita nak sembang lebih depan bini kita. Dia kenal. Orang yang paling kenal kita, isteri kita. Orang yang paling kenal isteri kita, suami dia. Faham? Kerana isteri kita dengan mak dia tak tidur sebatang, tapi dengan suami dia tidur sebatang satu selimut. Faham? Lepas tu banyak tahu rahsia. Jadi orang laki-laki jangan ego lah. Benda tu ada, kawal, jangan bagi lebih. Maknanya kita dengarlah nasihat isteri. Bila isteri kita nasihat, tak salah awak kita tak molek bang. Kita dengar. Bila kita dengar, Allah suka orang yang merendah diri. Kau boleh kan? Bila kita tak mau dengar, kau mang mau dengar orang puan cakap ada batu mu kata. Jangan dengar. Syaitan. Dia hasut kita. Dia nak suruh kita takabbur. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Allah letak di bawah. Letak bawah. Bila Allah letak bawah, kita tak mati lagi, nama kita bawah dah. Imam Malik meninggal bila? Imam Hanafi tahun 150 Hijrah meninggal dunia. 1400 tahun dah, nama masih orang sebut. Kita dah hati lagi, orang dah sebut dah nama. Kalau mati balik awal terus. Tak. Pasal apa dia lebih? Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Orang yang merendah diri, Allah akan. Jadi kita merendah dirilah dengan bini kita, bukan mengalah. Separuh-separuh. Ada benda yang dia tegur, kita dengar. Jangan awak jangan pandai-pandai. Jangan nak ajar aku orang laki-laki, jangan buat gitu. Isteri kita tu orang yang terbaik yang duduk dekat dengan kita. Kita setuju untuk jadikan dia pasangan hidup yang akan makan sepinggan dengan kita, berak selubang dengan kita.